Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan dan menceritakan beberapa isu semasa tentang pertumbuhan produk halal ekspor di Malaysia. Okey, industri halal merupakan satu sektor yang sangat penting dan tengah berkembang pesat di peringkat global. Hal ini kerana ianya merupakan satu kepentingan bagi umat Islam. Dan dari sudut Islam pula, halal bukan sahaja terdiri daripada makanan dan minuman, tetapi juga terdiri daripada pengeluaran, pengedaran dan penyimpanan. Dan Islam sangat menekankan konsep halal thayyiban, iaitu halal, bersih dan selamat bagi pengguna. Produk halal mestilah mengikut hukum syarak yang ditetapkan agar tidak disalahgunakan ataupun tidak memudaratkan bagi orang lain. Dan dari sudut saintifik, sangat menekankan halal ini kerana ianya amat penting bagi kebersihan, selamat dan berkualiti. Produk halal di Malaysia mestilah mempunyai logo halal yang telah diiktirafkan oleh JAKIM. Hal ini kerana JAKIM merupakan satu jabatan yang telah mendapat pengiktirafan daripada peringkat antarabangsa. Okeylah, sebagai contoh, saya tunjukkan ini adalah contoh logo JAKIM yang digunakan bagi produk kesihatan. Dan akhir sekali, dengan ini, eksportan produk halal dapat membantu dan menyumbang kepada ekonomi negara. Selain itu, ekonomi negara akan berkembang pesat dan imej negara Malaysia juga akan cantik. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang data Malaysia dan global. Berdasarkan kajian dan laporan antarabangsa, nilai pasaran halal global kini dianggarkan bernilai lebih daripada trilion dolar Amerika dan jumlah ini dijangka terus meningkat dari tahun ke tahun. Menariknya, permintaan terhadap produk halal bukan sahaja datang daripada pengguna Muslim, tetapi juga daripada pengguna bukan Muslim yang mementingkan kualiti, keselamatan dan kebersihan produk. Seperti contoh, produk daging yang disembelih oleh orang Muslim. Ramai mengatakan cara kita lebih bersih dan selamat dimakan berbanding bukan Muslim kerana mereka yakin dengan kebersihan kita, cara kita menguruskan penyembelihan dan cara kita menjaga kualiti daging tersebut. Seterusnya, di Malaysia pula, ekspor halal tertumpu kepada beberapa sektor utama, antaranya ialah sektor makanan, minuman, kosmetik dan penjagaan diri serta sektor farmaseutical halal. Antara pasaran ekspor utama produk halal Malaysia ialah China, Singapura, Amerika Syarikat, Jepun dan Indonesia. Berdasarkan dapatan sosial selidik yang dijalankan oleh kumpulan kami, sebanyak 86% responden bersetuju bahawa pengiktirafan sijil halal Malaysia merupakan faktor paling penting yang membantu kejayaan ekspor halal negara. Maksudnya apa? Maksudnya ramai mempercayai pengiktirafan sijil halal Malaysia kerana dianggap antara paling ketat dan dipercayai di dunia. Proses persijilan juga amat ketat kerana meliputi semua proses sehingga ke pengurusan syarikat sendiri dan juga hasil produk yang telah siap. Dan bukan Muslim juga lebih mempercayai kerana sijil halal Malaysia dikaitkan dengan kebersihan, keselamatan dan kualiti produk tersebut. Walaupun industri ekspor halal di Malaysia menunjukkan perkembangan yang sangat positif, namun pertumbuhan ini tidak berlaku tanpa cabaran yang ketara. Berdasarkan dapatan kajian ini, antara cabaran utama yang dihadapi oleh pengekspor halal di Malaysia ialah perbezaan piawaian halal antara negara pengimport, kos pensijalan halal yang tinggi terutamanya kepada perusahaan kecil dan sederhana, serta kelemahan dalam sistem logistik dan rantaian bekalan halal. Sebagai contoh, kebergantungan Malaysia terhadap minyak sawit menjadi satu cabaran utama dalam usaha menembusi pasaran barat. Hal ini kerana kebanyakan negara barat sangat sensitif terhadap isu alam sekitar seperti penebangan hutan, kehilangan biodiversiti dan pelepasan gas rumah hijau. Keadaan ini secara tidak langsung menjejaskan persepsi pengguna barat terhadap produk halal berasaskan minyak sawit dari Malaysia. Situasi ini menunjukkan bahawa industri halal pada masa kini tidak boleh hanya menumpukan pada pematuhan hukum syariah semata-mata, tetapi juga perlu mengambil kira aspek kelestarian alam sekitar, bertanggungjawab sosial dan keperluan pasaran global.
Isu dan cabaran tersebut boleh dianalisis dan dijadikan asas dalam proses pengistinbatan hukum berdasarkan maqasid syariah. Pertama ialah hifz al-din, iaitu memelihara agama dalam konteks industri halal. Penglibatan produk yang benar-benar halal dapat memastikan umat Islam terhindar daripada perkara haram dan syubhah. Kedua ialah hifz al-nafs, iaitu memelihara nyawa. Ini dapat dilihat melalui penekanan terhadap aspek keselamatan produk seperti makanan, kosmetik dan farmaseutical halal dan selamat digunakan oleh pengguna. Ketiga ialah hifz al-mal, iaitu memelihara harta. Industri ekspor halal bukan sahaja menjana pendapatan negara, malah membantu kelangsungan perniagaan perusahaan kecil dan sederhana. Oleh itu, pembangunan industri halal perlu berpandukan prinsip maslahah, iaitu membawa kebaikan kepada masyarakat serta mencegah kemudaratan seperti penipuan halal dan kerosakan alam sekitar. Semua usaha ini perlu berpandukan maqasid syariah agar pembangunan ekonomi negara tidak mengabaikan nilai dan prinsip Islam. Perbincangan ini turut disokong oleh dalil Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Ayat ini menunjukkan bahawa halal bukan sahaja soal hukum, tetapi juga berkait dengan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan manusia. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Antara cadangan utama ialah memperkukuh sistem logistik halal dan penggunaan teknologi pemesanan digital bagi memastikan integriti halal terjaga sepanjang rantaian bekalan. Malaysia juga disarankan memberi tumpuan kepada produk bernilai tinggi seperti farmaseutical halal dan kosmetik patuh syariah yang mempunyai permintaan global tinggi. Usaha-usaha ini perlulah berpandukan maqasid syariah agar pembangunan ekonomi negara tidak mengabaikan nilai dan prinsip Islam. Kesimpulannya, industri ekspor halal Malaysia bukan sahaja menyumbang pada ekonomi negara, malah mencerminkan komitmen Islam terhadap kualiti, etika dan kesejahteraan manusia. Apabila halal dipelihara, agama terjaga, penggunaan dilindungi dan ekonomi negara dapat berkembang secara mampan. Halal menjadi sandaran produk serta perkhidmatan, suci serta berkualiti, keselamatan diyakini, berganding menggalas peranan, membawa jenama halal Malaysia menjadi pusat kajian serta rujukan, meneraju pensijilan halal diakui.